Andai kau rasa indahnya cinta, kau ingin selalu bersama. Setiap saat, setiap waktu seakan tidak jemu. Begitulah jiwa yang kekosongan, iman jangan dipisahkan. Okey, kita dah sampai untuk checkpoint yang kedua. Kita masuk dalam museum. Kita tengok apa yang ada peninggalan daripada Kesultanan Islam lama dulu, daripada zaman 1528 sampai sekarang masih tersimpan di dalam museum ni. Let's go, kita masuk. Museum Kota Lama. Dekat sana banyak terdapat peninggalan Kesultanan Islam lama yang kita patut kaji dan tengok. Jom kita masuk. Ikut kami. Let's go. Cenderung lama untuk mengadakan istiadat lah. Kalau zaman sekarang untuk meminang, kita menggunakan tapak sirih sebagai satu tradisi dalam mengacarakan majlis perkahwinan. Okay, kita dah berakhir dekat checkpoint kita yang kedua. Dekat Museum Kota Tinggi, kita akan pergi ke checkpoint kita yang ketiga. Kampung Makam. Dekat sana katanya ada makam Sultan Mahmud mangkat di Jelang. Let's go, kita pergi. Jom! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidilfitri, kullu amin wa antum bil khair. Saya Ustazah Hajah Nuraini binti Jafri, penyelia Seksyen Peperiksaan Pejabat Islam Daerah Pontian, ingin mengucapkan Alhamdulillah, syahbaz dan tahniah kepada Ustazah Azimah Fatul Arifin di atas penganugerahan Guru Cemerlang Sekolah Agama Kerajaan Johor. Beliau adalah guru penolong kanan 1 Sekolah Agama Lebay Muhammad Yaakob Daerah Pontian, di bawah naungan Tuan Guru Besar Tuan Haji Khairul Anwar bin Bidalah. Beliau adalah seorang guru DPK1 yang sangat cemerlang dan aktif dalam Kesultanan Islam Johor, KIJ. Nah, itu saya ucapkan syahbaz dan tahniah. Sekian, terima kasih. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samiin bin Paiman, penolong pegawai Pejabat Pendidikan Islam Daerah Pontian. Saya menyokong penuh pencalonan Ustazah Azimah binti Haji Fatul Arifin dalam anugerah Hari Guru sempena sambutan Hari Guru peringkat negeri, iaitu tokoh anugerah Guru Agama Cemerlang peringkat negeri. Saya juga menyokong penuh di atas pencalonan beliau. Beliau merupakan seorang guru yang berwibawa, bertanggungjawab, berdisiplin, bekerjasama dengan sekolahnya, iaitu Sekolah Agama Lebay Muhammad Yaakob. Dan akhirnya saya mendoakan agar pencalonan beliau anugerah sambutan Hari Guru ini akan mendapat kejayaan yang cemerlang. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan kami dalam iman, ya Allah bangkitkan kami dengan iman, dan masukkan ke syurga-Mu dengan iman. Saat Kau hadir memberi kekuatan,
membakar semangat perjuangan. Jagalah dia, hiasilah dia, agar sentiasa bersedia. Dan masukkan ke syurgamu dengan iman. Terkadang selalu leka dan alpa, itu lumrah manusia. Segeralah mohon taubat padanya, keampunan juga keredaan. Masukkan ke syurgamu dengan iman. Saya Hairul Adwal bin Pidalah, guru besar Sekolah Agama Lepai Muhammad Yaakob. Hari ini mengucapkan tahniah kepada Azimah binti Fatul Arifin selaku guru cemerlang Hari Guru peringkat negeri tahun 2025. Selamat maju jaya. Terima kasih. Cinta pada yang selayaknya, ku nafikan yang fana. Moga dalam hitungan setiap pengorbanan